Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. So hari ni adalah 18 hari bulan 4, hari Sabtu, week 3 kan? Week 3. Hari ni, sekarang kita orang dekat Taman Rumah Syahadat. Tapi kita orang duduk dekat homestay. Duduk kat homestay. Duduk homestay. Hari ni kita punya pekerja. Lepas tu, kita nak pergi mana kan? So insyaAllah kejap lagi kita nak gerak. Kita akan pergi kita akan pergi rumah Yuki untuk open house. Sebab hari ni betul-betul last raya kan. So siapa lagi yang akan ada? Malangnya kita punya mate tak dapat ikut sebab nenek dia datang rumah. So yang akan pergi daripada Melaka ke rumah Yuki dekat Johor, just aku, Imran and also Nish. Sekarang Nish pun tengah tidur lagi. So hopefully ni new episode for my degree out chapter on degree. So insyaAllah let's make the full of it. See you guys soon. So ni Nish. Okay. Sekarang pukul 9.30. Dah siap. Syahadat tak ikut. Hujan itu. We got black, we got white, it's warm. Syahadat tu Syahadat. Thank you tu. Bagi duduk sini. Masa rumah dekat Ilan. Glaze. Okay, mari kita take care dulu orang. Nak kisah lagi Yuki tak? Bye Yuki, sorry tak datang. Baru je masuk. Betul. Jauh baru. Aish, dah isi dia. Dah kuning. Okay guys. So sekarang kita dah dekat. Nampak ke buat macam tu? Nampak. So sekarang kita dah dekat Macap. Susah betul nak sebut. R&R Macap agak bosan dengan jalan yang ada dekat ni, Johor ni. So baru boleh relate lah macam ni sekat Johor Bahru kan. So macam baru faham. So Imran dah hilang sebab dia memang tak tahan. Bro, aku di sini ya. Kau Imran dah tak tahan. Dia dah buka gate semua. Ya bro. 10 km dia tahan. Lepas tu ada pula lane hogger tadi. So sekarang kita nak panas-panas sikit, tak gerak, urat-urat semua. Sebab agak selesa juga sebab jalan tak ada apa-apa kan. Now we're gonna do main things lah. Yes. Jumpa nanti. Kita dah sampai guys dekat Aeon Bukit Indah. Dah besar, literally dekat lah. Besar gila bapak yang ni. Orang JB. So kita sekarang nak cari kek untuk bawa kat rumah Yuki. Macam buat tangan lah. So macam sekarang pun pukul 1, dalam pukul 1 lebih tu. Dalam 1:30 nanti gerak sana. Bye. Tempat saya tak pergi. Okey padu. Bro. Geng Anderson tu sekarang baik. Kita paling baik tu dekat kelas. Berapa yang hilang ni? 260 kau? 225. 25. Aku 180. Alhamdulillah ada kupon. Semua pakai kupon. Babi dah. Susah siap. Take your time tu. Jangan tekan aku lah babi. Take your time anjing aku cakap. Okay, kita dah sampai rumah Yuki sekarang. Kita dah bawa kek semua. Tapi tengok hujan lebat guys. Boleh tak? Susah siap nak jadi. Sosok. Itu rumah dia. Floraville. Floraville.
tu kau letak kat mana? Payung. Sebab macam tak ada payung. Tu lah macam hujung lah kan. Aku rasa aku letak sial. Apa? Apa? Proceed, aku YOLO lah. YOLO je lah. Dulu. Aku rasa aku tak pakai payung. Kan. Okay guys, kita dah sampai. Dah tidur. Hujan lebat tadi. Payung rosak bai. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak masih sikit tu? Tak apa tu. Kena ada ke? Aku bukan mantap pertama tu. Ni pun makan dah guys. Oh, itu aku. Aku punya 100 lebih kilometer dia habis dulu. Tak. Tak sangat. Dik. 1000 betul. Tak terkira, tak terkira. kira. Tak boleh guna number. Terlalu sedap. Dah? Ada competition. Tunggu tunggu. Okay, so kita dah sekarang dah pukul 5.30. Kita pun dah habis makan tadi tapi tak banyak klip sebab sedap sangat bai. Dia bagi makan apa tadi? Ayam masak merah kan? Ayam masak merah, nasi apa? Tu apa nama nasi dia? Itu. Nasi tomato. Lepas tu laksa, lepas tu jala. Lepas tu kuih-kuih, lepas tu cupcake tu ya Allah sedap gila sumpah. Mana nak keluar? Tapi tak banyak klip pula dengan Yuki sebab dia ramai sangat dia layan tetamu semua. Tapi overall makanan memang Super. sedap gila. Sedap gila. Lagi-lagi cheesecake tu ya Allah Wow. kalau boleh Lah. memang limited edition teruk lah. Kalau boleh curi tapau tu ya Allah. Bapak dia siap bawa kat kita orang tau. Special tiga last. So kita orang dah habis. Thank you Yuki. Tapi tu lah, lupa pula nak tanya nama abang tadi. Kelakar tak? Hah? Yuka. Tak kelakar tu. Alright. Lepas tu adalah borak dengan kawan-kawan daripada UTM tadi UTM. Lepas tu sedap, overall sedap. Terima kasih sebab jemput. Masih tu. Sorry kalau susahkan. Masih bagi tumpang solat lagi. Terima kasih. Okay. Sekarang kita nak pergi JBO pula before kita balik Melaka. Tak tahu lah estimate pukul berapa sampai Melaka kan. Tahu estimate berapa habis ni? Estimate berapa habis pun tak tahu lah. Tak sebab seronok sangat. So okay, jumpa nanti. Daripada duit. Okay guys, sekarang kita dah sampai JBO. Today Arik kata nak spend almost 1000 lah kalau boleh. Okay. So let's see apa kita dapat. Let's go. To be honest, ngantuk lah, mata dah nak lumpur lah. So macam kita refresh kat sini sikit sebelum kita terus gerak balik Melaka. Tengok apa kita beli nanti. Memori pada masa hadapan. Baik Isyak. Okay, so kita orang dah nak balik. Nish beli BBW. Mana ada? Dah pukul 7 aku rasa. 7.30 7 something lah. Sekarang kita nak balik. Tapi nanti singgah RNR beli punya solat. Lalu terus balik Melaka, Abau. Sini tadi? Ada ni member pun. Sana lah, aku rasa sini tak boleh masuk. Sana. Okay, jumpa dekat next location. Okay. First stop. Betul tidak? First stop RNR Melaka. Mana mamak ni? Oh. RNR Melaka. Nak tukar baju. Ngantuk baik. So kau nak drive depan ni? Orang kata dia boleh drive depan ni. So dia tukar baju, lepas tu rehat sekejap. And then Imran akan ambil alih. So baik. Dah sampai air keruh tu. Imran Drive. Nish mana Nish? Pohon kaput. Baik. Pukul berapa ni? Pukul 10 Baik tu, budak baik tu balik awal lah. Baik tu Weh, kita. dia reverse weh. Apa pula ni? Reverse mana? Jauh lah. Alamak, reverse pula. So macam before pukul 12 kita dah balik daripada Skudai. Jangan. So slow. Kita belakang tak faham. Okay.
What the heck, siap? Today has been such an amazing day. A lot of lesson, a lot of miracles. Ya, macam Panjang kan? Okay, good boy. Alright. Oh, enjoy RM19. Sikit saya jauh kaput. Okay, kita dah sampai Melaka guys. Tengok, the show. Show Mama. Sorry. Kita dah, yeah. Let's go. Ada juga simpang-simpang, lampu. Alhamdulillah kita dah sampai. So macam the end lah of our vlog today. The end of our vlog today. So So which one better bro? Johor Melaka? hello. Tengok orang lah, tengok orang. sebab certain orang dia jadi special lah. Dan dekat sana di Johor Special lah. Anjay. So thank you. That's all untuk kita punya journey kali ni. So really memorable. Thank you sekali lagi untuk Yuki and the whole family. And kawan-kawan Yuki juga yang ada tadi. Okay, itu je. Bye. See you next time.